Kalau korang dah tahu hati dengan kerja sekarang, sebab ada macam-macam hal yang berlaku, sebenarnya ada satu cara baru buat kerja dari rumah dan dapat income lebih dari gaji hakiki. Sehingga 4 hingga 5 angka macam ni setiap bulan dengan hanya spend 2 jam je sehari. Abang Hilmi faham sangat perasaan tu sebab Abang Hilmi pun pernah bekerja selama 15 tahun. Kalau cakap pasal toksik ke politik di tempat kerja, memang dah faham sangat. So, apa yang Abang Hilmi boleh kongsikan pendapat, jangan buat keputusan terburu-buru untuk resign. So, sabar dulu, jangan resign lagi. So, masa yang ada ni cepat-cepat belajar macam mana cara mulakan online business dengan cara yang betul dan fast income lebih tinggi dari gaji. Abang Himi dan pasukan pun dah bantu ramai orang mulakan online business dari rumah dengan cara yang betul sehingga mereka dapat pendapatan 4 hingga 5 angka setiap bulan melebihi dari gaji mereka bekerja. Ada banyak Abang Himi nak kongsikan, sila komen saya nak belajar sekarang. Nanti Abang Himi akan kongsikan satu persatu secara detail dan ianya percuma. Boleh tak macam tu?